tolong kami. Tak boleh. Baik, komen. Tak nak. Pagi semalam, sebuah family mart di kawasan Jalan Geroda, Larkin, Johor, dilaporkan menjadi perhatian selepas berlaku satu kejadian yang mencetuskan kekecohan. Berdasarkan dakwaan individu yang merakam video, seorang lelaki warga emas dikatakan meminta pelanggan meninggalkan premis sebelum berlaku pertengkaran dengan kaki tangan. Keadaan kemudian dilaporkan berlanjutan di luar kedai apabila lelaki terbabit dilihat memegang objek berupa sebatang besi, menyebabkan beberapa orang awam kelihatan berwaspada. Pihak polis kemudiannya dilihat hadir ke lokasi dan membawa lelaki berkenaan meninggalkan kawasan tersebut. Bagaimanapun, punca sebenar kejadian masih belum dapat dipastikan berdasarkan maklumat yang dikongsikan. Keadaan lelaki berkenaan juga menimbulkan persoalan sama ada terdapat faktor kesihatan atau perkara lain yang mungkin mempengaruhi tindakannya. Kamu sudah tahu aja. Bangsa kau tak nak tahu. Ni kau tak viral kan tu? Bahaya lah, dia dah petang besi tu, bahaya. Polis pun lembak untuk itu. Mati dulu kat sini. Tolong kami. Tak boleh. Baik, komen. Tak nak. Padahal muka anak babi ni misalkan orang lah sial. Misalkan orang ke? Ambil kau padan bodoh-bodoh.